kasih kepada PMX kerana memperkenalkan mekanisme untuk menurunkan kadar petrol RON 95 untuk rakyat yang berkelayakan. Pada pendapat saya saya sangat bersetuju dengan benda ni sebab kita memang dah tunggu lama sebab dia banyak membantu. Lagi-lagi kami pengamal media, saya merasakan yang lagi-lagi mereka yang pendapatannya tak berapa. Bukan semua pengamal media berpendapatan tinggi ada juga yang tidak berpendapatan tinggi, jadi dia membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan perbelanjaan harian. Kami sebagai peniaga kecil bergantung kepada transport untuk menghantar barang kami setiap hari. Kami menyambut baik langkah penyasaran subsidi petrol ini. Ia membantu kami mengurangkan kos operasi dan memastikan harga jualan kekal berpatutan untuk pelanggan sampai bila-bila lah. Kami harap saja lah. Terima kasih pada PMX lah. Bagi kami menyambut baiklah langkah kerajaan memperkenalkan dasar baru tu. Benda tu dapat membantu memastikan subsidi petrol lebih tersasar kepada golongan yang benar-benar layak lah. Langkah tu juga bagi kami nya boleh mendorong rakyat lebih berdisiplin dalam menguruskan penggunaan kenderaan sekaligus menyokong usaha negara mengawalkan perbelanjaan subsidi.